selamanya. Bulanlah malam ini, bintang-bintang di langit sedang menari. Janji aku padamu, kita kekal sampai tua. Tamatlah zaman persekolahan, ku masih dihantui memori. Waktu kecil, waktu yang gemilang, oh Tuhan ku tak mahu pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Bila kita semua akan bersama selama. Selamat sejahtera semua. Okay, anak-anak murid tingkatan 5 yang Cikgu Loh kasihi sekalian, tahniah kerana kamu telah sampai ke penghujung satu perjalanan penuh dengan warna dan kreativiti. Tidak lama lagi kamu akan menduduki peperiksaan SPM. Ruang untuk kamu tunjukkan bakat dan usaha telah dipupuk selama ni. Teruskanlah berkarya dengan hati, berjuang dengan semangat dan percayalah bahawa setiap sentuhan tangan dan idea kamu mempunyai nilai tersendiri. Kami para guru bangga dengan anda semua. Selamat menduduki peperiksaan SPM dan semoga kejayaan sentiasa miliki kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Nurdiana binti Cik Muhammad Arif ingin membuat ucapan khas untuk murid-murid cikgu yang cikgu kasihi, iaitu kelas 5B4. Cikgu ucapkan selamat maju jaya kepada semua anak murid cikgu. Teruskan usaha hingga ke saat terakhir. Ingat, kejayaan datang kepada mereka yang berusaha tanpa putus asa. Cikgu doakan semoga anda semua tenang, fokus dan cermelang dalam setiap kertas peperiksaan. Cikgu juga ingin memohon maaf kepada semua calon SPM yang pernah cikgu mengajar. Kalau ada terguris atau terasa hati dengan cikgu, cikgu minta maaf. Cikgu doakan semualah berjaya di dunia dan di akhirat. Bye, jumpa lagi. Selamat berjuang untuk SPM kamu. Okey kelas, hari ini kita sampai sini. Terima kasih cikgu.
percaya dan yakinkan semua. Kau menghapuskan setiap luka, mengingatkan ku tentang mimpi terbenam, agar semua kan menjadi nyata. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada anak kesayangan kelab saya 5 Putra 6. Saya sebagai guru kelas 5 Putra 6 yang baru ambil alih kelas Cikgu Yasir. Semoga cikgu di sini, semoga anak murid saya berjaya dalam SPM. Semoga maju dan jaya tak kira apa-apa bidang lepas SPM. Cikgu ucapkan all the best. Cikgu Norma. Sebenarnya kita orang boleh kumpul sampai pembaik. Kalau kita orang plus. Sawah kami buat yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini khas Ustazah tujukan kepada anak-anak murid kesayangan 5 Putra 3. Alhamdulillah, tahniah dan syabas kerana telah berjaya sehingga ke hari ini. Ustazah sangat kagum dengan kalian semua. Terima kasih kerana telah menjadi sebahagian daripada momen indah kami di sini. Ustazah mewakili guru kelas mohon maaf segala salah dan silap daripada Ustazah. Ustazah mendoakan semoga kalian terus berjaya menjadi anak yang berakhlak mulia, sentiasalah menjaga hubungan dengan Allah, sentiasa juga menjaga hubungan dengan manusia. InsyaAllah segala usaha dan impian yang korang inginkan akan tercapai satu masa nanti. Jadi, mini love untuk korang semua. 서로 다른 길을 걸어왔죠. 그래서 걱정되는 것도 많죠. 하지만 서로를 알아갈 일이 너무나도 기다려져요. 이제 함께 걸어요. 조금은 어색하겠지만 이제 혼자가 아니에요. 무거운 짐들 같이 들어줄게요. 이 순간들이 우리의 바보 같은 옷은 쾌적는 대화들을 삶이 오래된 다른 길로 데려갈 수도 있고 다시는 만나지 못할 수도 있지만 우리의 순간들이 마음속에 영원히 남아있을 거예요. 걱정 말아요. Just trust me, you'll be fine. And when I'm back in Chicago, I feel it. Another version of me. I wasn't there. I wave goodbye to
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tahniah kepada semua anak-anak tingkatan 5 dan terutamanya 5 Putera 2 di bawah saya. Hari ini kita bukan sahaja raikan kejayaan tetapi juga usaha anda semua. Do your best, Allah will do the rest. Jaga adab. Sebab kejayaan tanpa adab tidak bermakna. Jadi, hormatlah ibu bapa, guru-guru dan orang sekeliling yang lebih tua daripada anda. Do your best. Jadi, usahalah sampai SPM, peperiksaan nanti. Jadi, saya mengharapkan apa jua keputusan redha dan saya juga mengharapkan dunia dan akhirat kamu berjaya. Terima kasih semua. Tengok tu, blok tu dah berubah. Aku mahu salam, lupakan hari semalam. Sementara masih ada hajat cinta di dada. Malam ini seksi, layan indie sampai pagi. Apa nak jadi, biar jadi. Janji jangan lupa diri. Ini cerita, hei orang muda, hanya mahu bernyawa. Ini cerita, darah muda selamanya. Malam ini, bintang-bintang di langit sedang menari. Janji aku padamu, kita kekal sampai tua. Stop. Aku mahu dia terima aku semula. Aku janji takkan lari, 'cause you are the only one for me. Ini cerita, hei orang muda, hanya mahu bernyawa. Ini cerita, darah muda selamanya. Malam ini, bintang-bintang di langit sedang menari. Janji aku padamu, kita kekal sampai tua. Malam ini, bintang-bintang di langit sedang menari. Janji aku padamu, kita kekal sampai tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu ingin mengucapkan selamat maju jaya untuk semua calon SPM 2025 SMK Bandar Putra, especially untuk murid-murid tingkatan 5 Putera 1. Try your best, semoga beroleh kejayaan.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera, salam separa hebat untuk anak-anak putera-puteri calon-calon SPM 2025 yang saya kasihi sekalian. Hari ini kami sambut kamu bukan sekadar sebagai calon-calon SPM 205 tetapi sebagai pejuang yang telah berjuang selama 17 tahun berada di bangku sekolah. Segala penat lelah, tumpahan air mata dan segala usaha kamu semuanya membina sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Percayalah, kamu mampu menakluk apa saja asalkan kamu percaya kepada diri sendiri dan berusaha tanpa putus asa. Kami semua di Sebara menyokong apa jua langkah kamu yang kamu ambil selepas ini. Anak-anak sekalian, selepas ini kamu akan keluar ke dunia nyata. Cipta masa depan kamu dengan penuh keberanian dan keyakinan. Teruskan melangkah dan buktikan kamu semua adalah anak-anak Sebara yang kami banggakan. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.